Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni dah pukul 5 petang. Dekat sini tak boleh nak kerja sampai lewat malam ataupun tak boleh nak kerja sampai pukul 7 lah. Biasa kita akan kerja sampai pukul 7 ataupun pukul 6. Pukul 6 tu dah berhenti dah. Untuk kerja untuk hari ni, kita sebenarnya nak potong wire. Tapi setengah wire tu dia ada api. So kita tak boleh nak suka-suka potong sebab sekarang ni kedudukan sound room ni dia dekat tengah-tengah building. Dekat sana ada bilik anak datuk. Dekat sebelah ni, dekat sini pun ada bilik anak datuk lah. So kita dekat tengah-tengah ni kita kena hati-hati masa nak potong kabel tu. Kita kena test dulu sama ada kabel tu ada api ke tak ada. Lepas tu, so hari ni kita dah kenal pasti kabel yang mana yang ada api. Lepas tu besok kita datang. Besok baru kita start sebab besok kita kena minta izin dengan Datuk untuk DB dia sekejap. DB dekat atas. Progress untuk hari ni. Kita dah potong kabel sikit-sikit dah. Yang mana betul-betul kita confident kabel tu kena potong, kita potong lah. Untuk hari ni kalau tengok dekat atas ni, sepatutnya kabel yang potong tu, pipe conduit ni kita kena buang. Tapi tak boleh lagi untuk hari ni. So bila tak boleh, kita buat untuk kerja-kerja trunking, pipe trunking. Hari ni trunking metal trunking. Macam biasalah. Macam kita akan buat sistem sistem tulang. Sistem tulang macam biasa. Dekat sini nanti banyak lampu. Ni aircon, tengah-tengah ni ada airbox dan ada lampu lagi tengah-tengah airbox tu. Yang dekat sini ni airbox tengah aircon ni airbox. Lepas tu satu lapis lagi dia ada banyak lampu kat sini. Lampu sekeliling ni ada lampu. So kita akan pakai pipe macam biasalah. Pipe, box dan macam-macam aksesori lagi lah. So ini pun dah ada kat sini. Yang dekat sini macam biasa kita dah hack sebab ada beam, kita terpaksa hack ataupun potong sikit dinding tu lah. Lepas tu dekat sana kalau kita tengok dekat sini ada ceiling punya kayu. Dekat situ kita kena potong sikit untuk kabel lalu. Dekat sini ada 6 soket plug dan ada 4 circuit, ada 4 soket circuit 2.5 dan ada 2 4mm punya circuit. Di setiap bilik ni, di setiap penjuru dekat setiap dinding ni nanti ada, sini ada 2, yang ni ada 1 dan dekat sini pun akan ada 1. Nanti akan ada 1 soket untuk Datuk minta untuk di vacuum. Nantilah ada perabot dalam ni lah. Yang ni, kenapa di sini? Kita akan tutup lah. Yang ni kita akan biarkan. Nanti besok check dulu ada api tak? Ini kita akan biarkan. Lepas tu mungkin switch untuk lampu dalam bilik ni. Lampu dalam bilik ni ada 2. Switch dia akan ada kat sini. So yang ni kita kekalkan ni. Ini kan lalu mana tu kabel dia? Kabel dia kita akan lalu di ke belakang lah. Back to back. Boleh potong ni, nanti besok ni potong habis dah. Ni potong habis. Potong habis. Matikan DB dia. Untuk bilik DB kita dah lubangkan ataupun kita dah hack atas tu. Kita dah potong sikit dinding tu untuk masukkan kabel, untuk laluan kabel. Trunking, metal trunking kita buat macam ni je. Ni pun alhamdulillah. So kena buat macam ni sebab Datuk dia akan sound system Datuk punya subwoofer, Datuk punya voltage indicator, voltage regulator tu memang sangat-sangat mahal. Dia memang sangat mahal dan orang cakap memang import, bukan kaleng-kaleng lah punya tu. Itu memang ratus-ratus ribu punya barang lah. So kita pakai plug komando ni. Lepas tu ini macam biasalah. Kita tengok dekat sini ada isolator. Lepas tu isolator connect dengan industri socket. Contoh macam itulah. Ini adalah DB untuk bilik ni saja.
bilik ni saja. Okey, kita pakai Terasaki, kita pakai Schneider 0.1 kita pakai. Lepas tu ini untuk isolator, ini pun untuk isolator. So kenapa kita pakai 100 MA? Sebab kita ada nanti ada sikit bercampur dengan kabel yang lama. So kita tak berani nak bagi 30, takut dia sangat sensitif lah. Okay, yang dekat atas tu, kalau kita tengok tu nanti red, yellow, blue akan masuk dekat situ. Daripada sini baru pergi ke sini dan nanti dia pergi ke bawah. Macam tu lah, macam biasa. Okay, so ini sistem ni dia ada satu ESCB tak payah kita nak asing dia punya neutral lah. So tak perlulah kita asing dia punya neutral dia boleh pakai satu je. Okay, untuk yang ni barang-barang kita. Ini barang-barang biasa-biasa je. Kan? Hydraulic ada mesin hydraulic lepas sana. Sorry saya terlupa nak buka sebab saya gantung. Saya memang kalau buat kerja saya suka buat macam ni gantung macam ni memang pakai tali. Sebab nanti kan kita nak cepat, lepas tu kita benda ni, barang ni kita terlupa sebab dekat bawah. Lepas tu dah nak kena turun lagi, nak kena ambil, nak kena naik, penat. Okey. Jadi barang ni tak simpan. Dia kat sini. Okey. Okey. Yang ni macam mana? Ni tak buat ke? Yang ni mungkin yang ni kita tak buat. Kita pun tak tahu, kita pun tak dimaklumkan bahawa dekat sini ada atas ni ada water heater punya tank. Okey, nanti dekat untuk esok kerja saya esok untuk sambung balik ke sini, sambung meter trunking ke sini, dan nanti daripada voltage regulator tu dia akan masuk dekat trunking tu. Okey, daripada DB ke voltage regulator pula masuk ke dalam trunking tu dan pergi ke sana. Dekat sana nanti ada home theater, ada macam-macam lah. Lepas tu kat sini ada lampu macam lampu disco tu. So kita buat macam kita buat clubbing. Tapi bukan clubbing lah, kita tak buat clubbing. Kita buat entertainment, macam entertainment room lah, macam tu. So untuk hari ni, ini progress kita lah. Untuk progress semalam, kita ingat kita nak campur ni. Stop. Okay, untuk kontaktor ni, kontaktor asal, kontaktor lama rumah ni, dia kontaktor ni letak atas bumbung. Okay, untuk control aircon 2 horsepower ni aircon 2.5 horsepower chassis. Okay, lepas tu kita akan buka kontaktor ni, kita akan letak dalam DB kita lah untuk control aircon juga. Okay, kita pakai balik kontaktor ni. Okay, untuk yang dalam ni pula, kalau kita tengok tu ada water heater punya water heater. So water heater ni kami tengok, kami kaji, kami telusuri dia punya kabel. Okey, ini adalah switch 20A. Okey, ini yang control water heater. Okey, ini dalam kau punya package untuk bilik ni. Ini termasuk kau kena buat ke tak? Okey, untuk dalam package bilik ni, yang ni saya tak diberitahu apa-apa. Saya pun tak perasan ataupun tak tahu benda tu ada ke tak atas tu. Okey. So untuk yang ni kita orang tak apa, nanti kau kena maklumkan dekat owner lah. Okey, owner ni lah Datuk. Okey, ini bilik apa ni? Bilik apa? Ini bilik sound room. Bilik sound room Okey, ni bilik sound room. Okey, staff ahli engineering hanya buat untuk bilik ni saja. Betul. Okey, jadi yang mana-mana yang tu kita tak buat lah, sebab kalau ikutkan ni macam tandas ni. Betul, macam tandas. Tapi mungkin dah tak guna, tapi tak pastilah tank tu kan, takut dia ada connect dengan pergi tandas lain pula. Jadi nanti kau confirmkan dengan owner lah. Betul. Okey, kau confirm dengan owner lah, sebab ini bukan dalam kau punya scope ni. Bukan. Okey. Lain lift, location macam mana perbincangan semalam based on drawing yang dengan Datuk tu? Untuk location semalam, kita ada bincang. Okey, ini drawing yang saya buat. Kita buat sketch pakai tangan lah. Sketch pakai tangan je lah. Okey.
Okey, total soket dekat sini dia ada 12. Okey, yang dekat sini ni kita akan pakai yang ni lah. Ini kita pakai balik kan? Kita akan pakai balik. Sebab Datuk kata semalam pakai balik kan? Betul. Okey. Kita akan pakai balik dan Sini, dua soket dekat sini. dinding belakang ni lah. Dinding belakang Di ni. tengah alih lah. Lepas tu satu soket lagi dua total satu ada. Okey, ada dua. 3 soket. Mana soket situ? Soket dalam bilik lah. Ada ni, dalam ni. Ha? Dalam ni ada satu. Sini Bukan dalam bilik ni ke semalam? dalam Okey, ada betul satu. Lev. Dalam bilik ni ada satu. Situ ada satu. Oh, ni mana? Ha. Macam banyak je. Satu. Dan itu ada 6. Okey, dekat sana ada 6. Okey, ini bahagian soket. Bahagian soket ni nanti satu soket tu dia ada 6. Okey, setiap ketiga tu satu soket lah. satu soket tu dia ada kabel 4, ada kabel, kita pakai kabel 4mm sebab dia punya watt tinggi. So kita takut kabel tu tak support. So kita pakai kabel 4mm lah, tarik daripada DB ke sini. Ini connect kat mana? Yang ni Ini di connect kat mana? ini kawasan ni nanti dia akan connect dekat voltage regulator. Yes. Voltage Dia regulator lah. akan connect dekat voltage regulator. Okey. So dekat sini ada 6 lah. Ada 6. Mungkin dia ada 1 2 3 4. Dia 6 tu maksud rapat-rapat ke ataupun kiri kanan? Rapat-rapat. Rapat-rapat ke macam jarak semalam dalam drawing tu? Dia rapat-rapat. Kalau ikut gambar kat sini, macam rapat-rapat. Ni rapat-rapat. Oh, rapat itu. Ni. Mana 6 tu sederet lah nanti. Betul. Okey. 6 tu Nanti kau kena beli ni lah. Beli apa tu partition punya tu. Box Okey, sini tiga-tiga rapat, cuma dia punya tu ada dua kan yang pakai 4 kan? Yes, ada 2 circuit yang pakai 4, dia 3. Okey, 3 tu rapat, 3 lagi macam kat sini lah, kiri yang kanan. Yang tu pun satu circuit tu dia ada 4mm, lepas tu kiranya kalau 6 kalau kita 6 tu ada 2 circuit yang pakai 4mm sebab dia pakai barang voltage regulator tinggi jugalah dia punya beban. Okey, untuk dalam ni nanti kita akan letak EV. Okay. Ini adalah lokasi DB yang kita nak letak. Untuk DB nak apa? Kita cerita. Okey, bawah DB tu nanti ada soket plug dan ada isolator. Nanti voltage regulator dia letak kat sini. Kat situ ke kat sini? Kat sini pun boleh, kat sana pun boleh. Sinilah elok. Tak semalam ikut. Kau kena buat tu ikut pada Ini dalam bilik ni Datuk cakap tak kisah kita letak je mana-mana. Betul. Betul. Bawah DB kan dia kan Datuk semalam. Datuk kan semalam kan nak bawah DB. Bawah DB ni, DB bawah ni. Oh, bukan kat situ. Bukan kat situ. Oh, kau dengar tu kat tepi tu. Itu hari kat situ. Oh, okey. Sekarang ni kau ikut Datuk dia. Ikut Datuk. Kau senang. Nanti aku ikut kau je ni. Okey, apa lagi lampu? Lagi satu lampu. Okey, untuk lampu sebenarnya kalau ikutkan saya buat quotation 8 point lampu je. Sini 2 dan ini 2. Dalam ni satu. Okey, kau tak masukkan lampu apa kabinet? Betul. 2 kiri kanan. Sebab saya pun tak diberitahu ada kabinet. So bila saya datang hari load dah barang, rupa-rupanya ada lampu banyak lah. Okey. Untuk yang macam ni, so kita lampu kabinet semalam ada sini satu kan? Satu. 2 kan? Kena buat ke lampu kabinet tu? Yalah berbincang dah semalam. Kita dah bincang. Kita akan keluarkan point je. Kita keluarkan point je, nanti dia akan pasang. Lampu tu dia akan supply lah. Pasang. Cuma kita akan keluarkan point je. Tengok juga atas kalau kabel tu cukup, kita akan bagilah. Kalau kabel tu tak cukup, mungkin kita akan kita tak apa, kita bagi je lah. Kita bagi je. Mungkin dia tak adalah beli sampai satu set kabel, tak ada. Mungkin kena tambah lagi kabel color lah. Kabel color tu mungkin tambah lagi lah. So macam tu. Tak apa. Cuma sekarang ni kita nak fikirkan dia punya jalan je lah.
Dia Lampu elbow ada? lampu airbag ada, lepas tu ada dimmer. Okey, yang Dimmer ni yang ada mana? dimmer. Yang depan ni ada dimmer. Dimmer lampu elbow dengan ni kan, betul? Airbag dengan belakang ni. Lampu dimmer. Betul lah. Okey, ni dimmer, airbag pun dimmer. Okey, dia nak kontrol kat mana? Dia akan kontrol dekat pintu masuk. Ini adalah pintu masuk. Sinilah. Semua kat situ. Nanti kita akan buat satu aircon. Satu ni, okey. Satu ni Swiss. Ni pun Swiss juga. Ni pun Swiss. Lepas tu dimmer mungkin kat sini. Letak kat lampu, letak kat kabel tadi tu. Sebelum buat. Ya, itu pun ada api ke? Masak. Dia pakai touchpen, nanti kita check pakai touchpen live. Okay. So kita hari kita akan potong kabel yang mana kita rasa tak ada current. So kita akan check lah. Okay. Kita akan check, kita akan potong dan kita kekalkan yang mana ada current sahaja. So yang mana ada current tu kita akan kekal. Takut nanti bila kita potong dia ada connection dengan bilik sebelah ke apa ke. Itu kita tak nak lah jadi. Ya, saya sambung sikit. Okey, sebenarnya atas info daripada owner, bilik ni tak ada, sebenarnya tak ada. Sepatutnya tak ada api. Tapi kita akan check juga. Bila check, biasa ada lah macam ni. Ada api ni sebab kita tak boleh nak dengar ni sangat. Kita tak boleh apa kata ni kena check Sebab apa? Bila kita suruh orang lain potong tanpa check, kalau tak kena tak apa, kalau kena keras. Meletup ataupun dia akan pergi ke ni. Jadi kita tak boleh tak boleh suka potong. Lepas tu itu baru dua tempat yang tu Yang ni tak ada api ni, tapi tak tahulah kalau lain ni ada juga. Yang setakat ni kita jumpa kat sini lah. Tu atas tu nampak tu yang kabel terjulur tu kita takkan potong, kita akan take macam biasa dan kita akan gulung letak atas je. Okey, lain tak ada apa kan? Lain tak ada apa. Jadi kita akan start kerja lah. Kerja dia boleh tahan juga rumit juga Jadi kita akan pasanglah apa yang patut okey. Terbaik. Okey, semalam kita ingat kita datang angkat barang terus nak cabut kabel-kabel semua ni. Nak tebal kabel Semua kita ingat. Ni kalau jual ni 200 lebih kan ni. Okey, macam mana dengan submin kabel ni? Submin kabel cerita sikit macam mana? Untuk submin kabel kita dah suggest kepada Datuk. Okey, ni kalau kita tengok ni kabel 10 cuma red, yellow, blue. Cuma kabel 10 ni dua. Yang lain ni red, yellow dengan green. Cuma dia pakai 6 mm punya. So jadi dia sepatutnya nak tapping daripada DB, nak tapping daripada main DB, nak jadikan independent, sepatutnya dia ada bajet untuk tu. Tapi Datuk kata sementara tu tak apa, buat dekat sini dulu sebab sebab ada kekangan dia lah, sebab nak buat submin kabel, nak lay submin kabel tu memang makan kos yang sangat besar. Sini sikit. Lampu tu dia aku duduk situ. Sebab equipment rumah Datuk ni bukan biasa-biasa. Jadi yang tu Datuk hold sekejap, macam Datuk hold nak upgrade semua DB dia. Ke semua DB dekat rumah ni ada 5 DB. Ke semua DB tu nak upgrade ada SPD dan buat independent. Lepas tu earding hari tu saya dah check earding, dia dapat 150 100.5 ohm. Okey. So nanti lepas siap ni mungkin Datuk nak nak teruskan untuk buat earding dan upgrade semua DB tu. Dia nak upgrade semua DB macam yang dalam ni kita tengok, tapi lagi besar daripada ni lah. Saya dulu saya suka pakai brand EPS, tapi sekarang ni saya dah ada saya jumpa satu kedai tu memang dia jual DB yang seakan-akan brand EPS, tapi dia lagi senang kita nak fitting, lagi senang kita nak terminate, macam tu lah. Okay? Lepas tu yang ni dengan yang atas tu kalau kita nak buka, kita boleh buka. So nanti senang kita nak masuk kabel, nak letak dalam tu, nak susun kabel semua senang. Okay?
Itu saja setakat ni. Abang nak cakap apa? Okay, tak ada kot. Jadi besok aku besok nanti kau potong semua kabel ni. Baik. Lepas tu make sure kau matikan DB lah, minta dia mati dalam 15 minit ke 20 minit ke. Mati kejap, kau potong, nanti minta ni bob ni lah. Minta bob aslikan kabel tu, letakkan karung, lepas tu pipe tu suruh dia potong. Sementara dia datang tengah hari esok lah. Nanti kau sambung buat ni lah. Tapi kau monitor dia dah macam mana pastikan ni lah dengan kena elektrik lah. Okay. Saya dah dapat pekerja baru seorang. Okay, alhamdulillah. Dia nak kerja dengan saya. So, okay. Terbaik. Nama dia Bob, pekerja baru saya.